Masa tu bulan Syawal. Berapa Syawal? Keesokan harinya 8 Syawal. Nabi dengan sahabat nak bawa Islam kat kita. Bulan Syawal pun berperang. Kita lepas Syawal, Zulqa'dah pun raya lagi. Zulqa'dah raya lagi. Rumah terbuka lagi. Ngaji sirah. Pagi 8 Syawal, Nabi masih lagi di medan peperangan. Merawat luka. Tanam syuhada-syuhada di kalangan sahabat. Bermesyuarat dengan sahabat. Apa tindakan kita yang seterusnya? Esok nak sembang dengan Nabi, seronok tak dalam syurga? Nabi kata dulu macam mana? Bulan Syawal dulu macam mana? Raya kedua puasa tak lagi? Takkan tak sembang dengan Nabi ni? Takkan tak sembang? Nabi tanya kita, dulu bulan Syawal puasa tak? Raya kedua tu start puasa lagi? Sampai 29 duk buka, rumah terbuka lagi ya Rasulullah. Oh, Nabi kata kami 7 Syawal masih lagi dalam peperangan. Malu tak? Malu. Kata pengarang kitab kita, malam tu Nabi terus memikirkan situasi semasa. Malam tu lah, perang siang, malam tu. Baginda bimbang orang kafir akan terfikir semasa dalam perjalanan pulang ke Mekah untuk berpatah balik ke Madinah. Nampak tuan? Yang ni kepimpinan Rasulullah. Nabi dia duduk malam tu, Nabi panggil sahabat, Nabi kata, aku rasa Quraisy akan patah balik. Sebab mereka tidak memperoleh apa-apa dalam peperangan ni. Tuan-tuan, berapa orang di kalangan orang Islam yang ditawan dalam perang Uhud? Jawapan dia kosong. Sepatutnya Quraisy dia menang. Quraisy bila dia menang dalam pusingan kedua, dia boleh tawan lebih daripada 50-60 sahabat sepatutnya. Dengan bilangan sahabat 700 nak lawan dengan 3000, sepatutnya dalam adat mana-mana perang Arab, kebiasaannya yang menang mesti tawan. Mesti. Itulah yang berlaku kepada orang Islam. Tiap-tiap kali orang Islam menang, mereka akan dapat tawanan. Perang Badar orang Islam ada tawanan, perang Khandaq orang Islam ada tawanan, tiba-tiba orang Quraisy dalam perang Uhud pusingan kedua mereka menang tapi tak dapat tawanan. Kenapa tuan? Ulama kata kerana cepatnya Nabi menyusun semula pergerakan dan kedudukan tentera Islam setelah kucar-kacir yang berlaku. Nabi kan waktu diserang belakang dengan depan, berceramuk pejalan kaki, hak duduk dengan pemanah bercampur dengan hak kuda, yang tombak bercampur dengan, walaupun suasana berceramuk tadi kerana diserang depan dan belakang, Nabi susun cepat kerana ada satu pasukan yang kekal berada di tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana keadaan berkecamuk itu, termasuk Abu Sufyan ibnul Harith. Bukan Abu Sufyan yang ketua perang, ketua musyrikin tu. Ni Abu Sufyan sepupu Nabi. Abu Sufyan ibnul Harith, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Talhah ibn Ubaidillah, Malik ibn Sinan, Ziyad ibn Sakan, Ali ibn Abi Talib. Mereka ni, berapa orang ni duduk betul-betul tepi Nabi SAW, tak tinggal. Hak berapa minit tu, yang berceramuk tu, 7-8 sahabat ni masih berada di keliling Nabi mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Nabi susun cepat, maka tidak ada yang ditawan. Tak ada. Kemudian yang kedua kata para ulama, di dalam perang Uhud selepas pusingan kedua, Quraisy sepatutnya dia yang berada di pihak yang menang. Mereka duduk di Uhud 2-3 hari. Tiba-tiba hari yang sama Abu Sufyan ajak balik dah. Pasal apa?
Dah menang baliklah, hak lagi pusingan ketiga tak tahu nak menang ke nak kalah. Yang keempat, kata para ulama bahawa dalam perang Uhud ni, sebahagian ulama termasuk pengarang kitab ni, dia kata umat Islam tidak kalah dalam pusingan kedua. Sebahagian ulama kata kenapa tak kalah? Sebab tadi faktor yang saya sebut tak sah ni. Musyrikin Quraisy tak dapat tawanan seorang pun. Musyrikin Quraisy tak duduk di Uhud selama beberapa hari seperti mana kebiasaan peperangan. Musyrikin Quraisy tidak mendapat walaupun 1 dirham daripada harta orang Islam. Sedirham pun tak dapat. 1 dirham pun tak dapat. Sepatutnya dalam mana-mana perang yang berlaku di kalangan kabilah Arab, siapa menang dia akan dapat ghanimah. Tahu? Dia akan dapat harta rampasan perang.